Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam sejarah manusia, ada perjalanan yang mengambil masa bertahun-tahun. Tapi dalam sejarah Islam, ada satu perjalanan yang berlaku dalam satu malam, tapi kesan dia kekal hingga ke akhir zaman. Inilah kisah Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab, sekitar tahun ke-10 kenabian sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Ketika itu, Rasulullah SAW sedang melalui saat paling sukar dalam hidup baginda. Tahun ini dikenali sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan apabila baginda kehilangan isteri tercinta Khadijah radhiyallahu anha dan bapa saudara yang melindungi baginda, Abu Talib. Dalam kesedihan inilah Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan sebuah perjalanan yang luar biasa. Isra' bermaksud perjalanan pada waktu malam. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, menaiki tunggangan yang dinamakan Buraq. Di Masjid Al-Aqsa, baginda mengimamkan solat bersama para nabi terdahulu. Satu simbol yang jelas, Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh umat manusia. Mi'raj pula ialah perjalanan dari bumi menuju ke langit. Rasulullah SAW diangkat melalui 7 lapisan langit, bertemu para nabi sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan solat 5 waktu kepada umat Islam. Solat bukan sekadar ibadah, tetapi hubungan langsung di antara hamba dengan penciptanya. Isra' dan Mi'raj mengajak umat Islam tentang iman yang teguh, kesabaran dalam ujian dan ketaatan kepada perintah Allah. Walaupun peristiwa ini melampaui logik akal manusia, ia menguji keimanan siapa yang benar-benar percaya. Solat menjadi tiang agama dan bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Isra' dan Mi'raj disambut setiap 27 Rejab oleh umat Islam di seluruh dunia. Di Malaysia, ia disambut dengan ceramah agama, majlis selawat, forum ilmiah dan program penghayatan di masjid serta sekolah. Sambutan ini bertujuan menghidupkan semula roh dan pengajaran daripada peristiwa agung ini. Isra' dan Mi'raj bukan sekadar kisah luar biasa. Ia adalah peringatan bahawa selepas kesedihan akan hadir kemuliaan. Dan dalam satu malam, lahirlah satu perintah yang menjadi nadi kehidupan umat Islam. Subhanallah. Sekian saja. Jika anda berminat dengan video berilmiah, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.